Lama-lama masuk tanjung rambutan Evang. Kegi beratur tanjung rambutan main melawat Evang. Anak punai, anak punai. Dia ingat kita budak darjah 1. Ya Allah, di bulan mulia ini ya Allah berilah aku kesabaran yang paling tinggi. Sibuk nak buka air hos tu kenapa? Actually tak payah cerita pun pasal putus tunang ni sebab nampak sangat tak move on. Kau kenapa doh? Kalau kau tak suka room aku, kau keluar doh, biarlah dia nak cerita apa. Terpulanglah kat dia. Bukan masalah kau natas nalai nama pun tak apa-apa. Lantak dia nak cerita putus tunang ke, nak putus apa ke. Kau kenapa doh? Kau ni sesuai buat servis naughty jom. Kau faham tak? Kau tak nak sibuk orang sangat tak? Sibuk yang kau ni. Abang mana naik kotak? Aduh lah. Relax duk. Okey, aku relax Anak punai, anak punai. Dia ingat kita budak darjah 1. Anak punai, anak punai. Macam-macam pesen budak-budak dalam aku ni. Kan? Bombok perempuan. Lantak engkau lah adik. Sibuk nak buka air hos tu kenapa? Too bad. Pertama kali sama nak suruh perasaan syukur sangat dalam sebaik kau tu selamat. Astaghfirullah. Saya seronok sebab awak ajak saya berselawat. Ni awak macam awak pula panas ni. Kan? Awak ni macam bercakap depan Syirmin ni. Awak tukar nama awak dulu tu sepatutnya. Tak baik tau kalau awak menganjing-anjing selawat nama pun tak tukar. Macam mana kalau awak mati esok? Nama macam tu. Ingat tau. Bila-bila masa Tuhan boleh tarik nyawa kita. Baik pergi tukar nama tu. Sibuk nak melucah-lucah sangat nama tu. Kenapa? Apa benda lah diorang ni. Penat lah semua main-main lah. Aku penat lagi ni. Molek lah. Wow. Kau ngarut lah ni. Tak ada amal boleh buat ketubik aku air mata ke. Semua ngarut masuk live. Maksud aku layang ngak. Oh, molek. Ya Allah, di bulan mulia ini ya Allah berilah aku kesabaran yang paling tinggi sekali ya Allah. Tu je aku minta ya Allah. Paling tinggi sekali. Okey? Kenapa Wan? Diorang mainkan saya. Bukan saya. Bukan internet saya dulu. Diorang main-main lah. Saya penat lagi ni. Saya awak. Kalau main-main payah dak jadi lari mood. Buat dengan orang saya end luar. Tak ada umur, energi saya drop. Wah, you nak molek-molek. Tak ada umur dah. Jadi macam toxic dah live ni. Semua main-main. Janganlah bawa. Dok, ramai lelaki ngarut-ngarut. Live ni kan untuk perempuan. Kita nak bawa borak, nak heart to heart, nak curhat. Ni masuk ngarut-ngarut. Last. Okay? Kalau ngarut kali lagi abang N Sungguh Kalau ngarut abang N. Satu office takut tak ada masa nak jumpa. Aku bercakap dengan budak je satu ke? Budak yang dah bekerja sekarang ni. Thank you. Hah?
Dia kata tak boleh kalau satu office. Sebab susah nak jumpa. Masa tu suntuk. Bodoh ya. Aku boleh jadi gila duk kat TikTok dia kata. Kejap sedih, kejap jadi pelik, kejap overthinking, kejap jadi bodoh. Ada belakang aku duduk kat TikTok ni. Aku jadi mikir apa? Bukankah kalau dekat senang nak jumpa? Kau mulai gila kau aku lagi untuk memahami. Kejap sedih, kejap happy, kejap overthinking. Lama-lama masuk tanjung rambutan Evang. Kegi beratur tanjung rambutan main melawat Evang. Mari aku duduk ipoh blok Kegi. Gitu dah aku ni. Thank you Emilia. Kegi alang-alang tu nak pergi makan Nias punya tom yum tu. Okay, singgah kat tanjung rambutan. Singgah jumpa aku. Lepas jumpa aku pergi Zoo Taiping kejap. Kita tengok beruk-beruk dalam tu. Lepas tu mari jumpa aku deh. Aku kata dalam TikTok ni. Macam-macam peseng ada. Aduh. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Tuhanku. Subhanallah. Berilah aku kesabaran di atas buka bumi ini ya Allah. Guys, minta tolonglah. Tolonglah. Saya izinkan. Mute lah seketika. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mute. Faham ke tak mute? Mute kat tepi ni. Mute. Faham ke tak? Mute. Faham ke tak? Mute dulu sebelum nak cekecak tu. Mute. Nak starter ikut pandangmu bukan masalah aku. Mute. Air tu. Hina juga jadi tuan rumah ni sebenarnya ni. Hina. Okay. Aduh. La ilaha illallah. Okay. Sekarang ni abang tak sampai hati nak huraikan bila awak dan lahir bawan. Okay. Satu benda awak nak tanya awak. Awak tadi awak naik lahir bawan. Awak kata awak nak bagi nasihat kat kita orang. Jadinya aduh lah. Tak apalah Aiman, anda ya Allah, aku muda lagi nak masuk Tanjung Rambutan ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolonglah. Marilah awak boleh hiburkan hati ya Allah. Cukup. Assalamualaikum. Nak ya Allah, subhanallah, macam-macam peseng orang dalam lah aku. Aku dilah kata ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, subhanallah, walhamdulillah. Lagu pengatuk mata. Dok. Thank you Cik Dok. Saya dah faham. Tadi dia kata saya ni, mula-mula dia katakan tadi, saya ni orang duduk bukan orang bandar sangat, saya duduk kampung. Tapi saya belajar kat KL. Lepas tu apa kaitan dengan orang Puang tu? Aku ni dia lembab sikit. Korang? Saya tak faham. Apa dia nak masukkan sebenarnya? Okey, dia orang pedalaman. Okey? So, apa kaitan dengan dengan orang Puang tu? Tak relate doh. Serius doh. Aku tak faham doh. Dia nak cakap dia orang pedalaman. Parent dia tak open dengan pilihan dia tu. Pedalaman susah nak terima kahwin macam tu. Oh ya ke? Tak apalah, biarlah dia. Semoga dipermudahkan urusan dia tadi. Mesti mu pelik. You masuk dah itu. Aku dah awal abang ni. Dah cancel lah abang. Aku belum puasa abang. Dah cukup. Abang tu takdir Allah tadi abang. Takdir Allah. Saya kick abang. Abang kena tahu kan. Selalu abang cakap takdir Allah kan. Ya. Takdir Allah tadi. Tangan saya ni dia suruh kick abang. Itu takdir Allah juga. Okay. Abang kena tahu satu benda tu. Okay. Cukup lah bang. Saya rasa lama-lama saya boleh jadi gila. Fresh orange pula. Tak apa nak bisa jadi fresh orange dah. IT Mushina jadi orang kata. Air fresh orange pulak, tubik pulak. Orang kata baru nak buat sejuk tekok fresh orange. Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fresh orange.
Demo tengok. Banyak energi aku guna dia tu nak kecek dengan dia tu. Banyak pula energi aku tu. Aku pun dah tahu apa bodoh aku pergi layang buat tu. Sekejap dia perlu dia keluar mentubik je prek. Dah cukup. Kau berapa dah ni? Pukul 3 dah kita tidur dah bodoh. Menata apa nak tidur belakang lagi. Cukup lah ya Allah ya tu. Aku subhanallah banyak sungguh masalah. Aku kalau gini lah hari-hari dah memang tobat aku boleh gila. Cukup lah. Cukup kakak mana ni kak. Minta maaf banyak gua-gua belakang. Tolonglah ampunkan dosa aku belakang dah. Kalau aku ada buat salah belakang aku minta maaf. Minta apa gua-gua semata dan Allah. Neh. Tak mencari muka kerak lagi. Dosa aku banyak dah. Minta maaf kita tidur dulu deh. Serabuk.